Besti. Okay, so dekat KS kan ada KS Lena tu, yang ni mini tote, okay. Color warm ginger, metal pebble leather. Ada Pimo logo dekat sini. Dia ada logo hardware. Boleh buat dia sebagai hand carry, comel, ataupun buat dia sebagai crossbody. Strap dia ni boleh remove dan boleh adjustable ya Besti. Ya Allah, comelnya. Besti boleh adjust lagi. Nak panjang lagi ke, nak pendek lagi ke, kan boleh sahaja. Very nice lah. Dia macam kalau Besti tak dapat full crossbody, ambil yang ini. Okay, dia lebih kurang macam full crossbody juga. Bahkan dalam the Besti ada magnetic closure. Okay, dia macam tu saja. Ada satu pocket. Apa yang boleh masuk dalam ni? Okay, kita try long wallet. Boleh tak? Long wallet tak boleh masuk. Wah, macam gitu apa ngoman tak payahlah. Okay, pakailah wallet kecil sikit lah, macam medium wallet ke small wallet. And then phone Pro Max boleh masuk tak? Boleh. Phone Pro Max boleh masuk Besti without a problem. Bawa barang simple-simple je. Kita try masuk medium wallet. Katalah masuk medium wallet dengan Pro Max kan, ada lagi orang, cuma dia macam dia tebal sikit lah. Nampak tak? Dia macam ada kembang sikit lah. Tapi boleh lagi. Tak ada kembang sangat pun. Nampak tak? Boleh je. Adalah ruang letak kunci kereta, kunci rumah, gula ke kan. Boleh sangat lah Besti. Tapi kalau macam tak nak nampak dia bulky, Besti boleh pakai wallet yang kecil sikit lah. Macam slim wallet ke, card case ke, cantik sikit lah. Even wristlet pun boleh masuk Besti. Contoh wristlet macam ni kan kita masuk kan. Boleh. Boleh masuk juga Besti, tak ada masalah. Tak adalah bulky. Nampak? Nipis dia sebab dia nipis. Okay. So kepada Besti yang mana berminat dengan Lena mini tote color warm ginger ni, bolehlah grab sekarang dekat shop kita.